Mak Abah tu. Assalamualaikum Am. Am apa khabar? Sihat ke? Kerja okey? Waalaikumsalam. Abah. Am kat sini sihat je. Abah kat sana okey ke? Tahun ni tak tahulah dapat cuti ke tak. Cuma itulah. Tapi kenapa Am? Am balik raya tahun ni kan? Abah dah lama tak jumpa dengan Am. Lagipun Abah. Nanti Am kau balik boleh? Sebab Am tengah busy lah, ada kerja sikit. Sorry Abah. Nah. Encik nak bantu apa? Saya nak tengok dulu boleh? Boleh. Dulu siang malam abah kerja. Dia tak pernah beli apa-apa untuk diri sendiri. Motor abah sebiji macam ni, kerap sangat rosak. Bunyi pun macam nak runtuh. Tapi motor ni lah dia hantar aku pergi sekolah hari-hari. Bang, okey ke? Ayah saya suka motor macam ni. Boleh tak awak recommend saya yang sesuai? Boleh. Ikut saya akan tunjuk. Okay. Aku datang motosing hari ni. Aku nak beli motor nak hadiahkan untuk Abah sempena Raya Haji. Kita mungkin tak mampu balas semuanya. Tapi kita akan ingat semua pengorbanan mereka sampai bila-bila. Selamat Hari Raya Aidiladha dari kami Motosing Putu.